Assalamualaikum semua, kembali bertemu di channel saya Hamziah Misha. Okey, hari ini saya nak masak lagi apam kampung ya. Apam kampung daripada tepung gandum, atau senang cakap apam gula merah tepung gandum. Ya, semestinya cara saya sebelum kita memasak, kita tunjuk dulu bahan-bahan apa yang kita perlukan. Okey, tersasul, maaf ya. Okey, pertama kita ada tepung gandum di sini. Tepung gandum 3 cawan ya. Ini saya dah sukat tepung 3 cawan, tu 2 cawan, ini secawan tepung gandum. Okey, kita perlukan, ini saya rajin sangat buat ni. Malas sebenarnya, saya cuma lapik macam ni je, buat alas macam ni je, nak aroma daun pisang. Okey, kita ada santan, kita ada garam, dan juga kita ada gula merah, dan juga sedikit lebih kurang 1 sudu gula pasir ya. Jom kita langsung aja membancuh, ataupun kita nak masak dulu kita nak masak dulu gula dengan santan sehingga dia masaklah. Jom kita masukkan ke dalam bekas ni, kita masaklah ya. Kita sukat dulu, ni sehelai daun pandan. Okey, kita sukat dulu santan ya, bukan 1 cawan ya. Okey, bukan 1 cawan santan. Sekejap ya Haziq, saya ambil air ni, secawan air, secawan santan ya, kita masak bersama dengan gula tadi. Okey ya, nampak ya. Okey, kita masak ke api ataupun kata dapur. Okey, terlupa, ni ada garam ni, secubit je, cukup. Okey, kita masak ya santan dan air dan gula ni sehingga masaklah, sehingga apa ya Haziq? Sehingga dia larut ya, gula ni sehingga larut ya. Sambil tu kita kena kacau lah ya, supaya dia cepat masak lah. Masih lagi berketul-ketul ya, nampak? Okey, gula kita dah larut ya, tengok. Gula merah dan gula pasir tadi dah larut. Barulah kita tutup api dan kita sejukkan dulu ya gula ni, barulah kita bancuh. Okey, kita punya gula tadi, air gula dengan santan tadi dah sejuk. Bolehlah kita tapis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah siap. Kita langsung aja membancuh ya. Berapa ml aja? Tu. Kurang berapa ya? Ini tepung ya, bukan kotor ya. Berapa ml aja? 300. Okey, jom kita ayak tepung tadi. Kemudian kita masukkan 1 sudu makan dia segera. Tadi terlupa ya, bukan terlupa, sebenarnya dia tersorok. Okey, kita masukkan 1 sudu makan. Okey, 1 sudu ya. Dah habis dah, okey.
Kemudian kita gaul lah. Gaul, kita tukar sudu je kita dengan senduk besar sikit. Ya, masukkan lah. Kita bancuh lah. Masukkan lagi. Masukkan lagi. Okey, kita habiskan ya. 300 tadi kita habiskan. Okey. Okey, ngam-ngam ya, 300 ml tadi. Beli gula, tepung gandum 3 cawan. Tengok dia ngam-ngam ya. Tengok. Dia memang macam ni ya keadaan dia. Dia memang pekat macam ni. Tapi kalau nak apam ni lembut, kita kalau bahasa orang sini kata kita pukul ya dia lebih kurang dalam 5 ke 10 minit macam tu dengan menggunakan tangan. Tapi kalau kita menggunakan blender sehingga dia larut je lah. Ini mak rasakan nak masukkan sedikit lagi air, nampak macam dia pekat kan. Tu je ya, sikit je air, masukkan sedikit je. Okey, kita masukkan lagi sedikit tadi. Okey, dah cukup. Okey, dah cukup. Tak habis ya, sikit lagi tak habis. Kita aduk merata macam ni lebih kurang dalam 5 ke 10 minit kalau menggunakan tangan. Macam saya cakap tadi, kalau guna blender 2-3 kali putar tu dah okey dah. Tapi saya gunakan tangan je. Saya hari ni mood malas nak blend. Kita pukul je macam ni lebih kurang 5 ke 10 minit ya. Macam ni. Lepas tu kita perap lah ya. Kita perap sehingga adunan ni naik. Okey, Aziz, kita nak perap. Okey, kita dah perap tadi. Sampai masanya kita kukus ke dalam apa ya? Kita kukus, sebelum dikukus kita masukkan dulu ke dalam loyang. Okey, kita kasih rata dulu. Okey, jom kita kukus. Sudah panaskan ya kukus tadi. Kemudian kita kukuslah lebih kurang dalam 10 ke 15 minit. Dan kita tutup. Okey, kurang lebih 10 ke 12 minit. Kita test apam kita ni dah masak ke belum. Ya. Tak melekat ya. Ini lidi bersih ya. Tak melekat maknanya dah masak, kita tutup api. Okey kawan-kawan, apam kampung daun pisang. Semestinya cara saya dah siap saya masak, tapi apam dia tak berapa nak menjadi.
Tapi alhamdulillah sedap. Jom kita tengok, walaupun tak berapa nak menjadi, jom kita tengok hasil di dalam dia. Ya, lembut je, tapi tidak berapa nak menjadilah. Bagi saya kata tak berapa nak menjadi. Tapi alhamdulillah sedap. Okey, moga memberikan sikit sebanyak manfaat ya konten saya pada hari ini. Apa lagi yang nak cakap? Sila komen dan share lah. Okey, terima kasih banyak kawan-kawan yang dah sudi support saya. Yang belum tu sudi-sudikanlah ya. Okey, sampai di sini konten saya. Jumpa lagi di lain konten insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.